Hai, salam sejahtera. Nama saya Suzari Suhimi. Saya peguam di Semenanjung. Anda sedang menonton Tapau Semua Law, Kita Celik Undang-Undang. Terima kasih kerana masih bersama saya. Ini adalah episod yang ke-15 untuk Tapau Semua Law, Kita Celik Undang-Undang. Dan untuk episod yang ke-15 ini, kita akan bercakap berkenaan dengan undang-undang trademark ataupun cap dagang ataupun setengah orang panggil tanda niaga lah. Okey, pernah tak kita jalan ataupun kita pandu kereta, nampak billboard dan kita nampak satu logo ataupun satu benda dan dia tulis TM. Okey. Dan ada kadang-kadang kita juga nampak dia tulis R. Jadi kita nampak TM dan R. Okey, untuk pengetahuan penonton sekalian, apabila kita nampak dia tulis R tu, maksudnya trademark tersebut ataupun cap dagang tersebut telah diregister, telah didaftarkan lah. Jadi kalau TM tu maksudnya dia belum didaftarkan ataupun sedang dalam proses didaftarkan lah. Tapi dia belum ada pendaftaran yang telah berjaya lah. So sebenarnya dua-dua pun masih dilindungi oleh undang-undang, tetapi kalau yang ada R tu itu lebih dilindungi lah sebab dia berdaftar di bawah Akta Cap Dagang ataupun Trademark Act, dan dia ada dilindungi oleh akta yang samalah. Kalau yang TM tu dia tidak dilindungi oleh akta cap dagang, tetapi masih lagi dilindungi melalui undang-undang common law ataupun undang-undang yang tak bertulis ni sebenarnya. Okey, saya akan terangkan undang-undang tak bertulis, undang-undang bertulis ni dalam video yang lain. Saya tak nak panjangkan. Jadi mungkin lepas ini jika anda drive ataupun jalan dan lihat papan tanda billboard ada R, ada TM, jadi kamu mungkin anda boleh faham lah apa maksudnya. Okey, ada satu lagi tanda yang kita biasa lihat iaitu tanda C. Kita akan cakap tentang tanda C itu kemudian. Saya ada dua lagi channel lain iaitu Tapau Semua Band dan Tapau Semua Fotografi. Tapau Semua Band adalah berkenaan dengan minat saya dalam bidang muzik, di mana saya main alat-alat muzik lah, tetapi hobi level sajalah. Saya tak berapa bagus. Dan Tapau Semua Fotografi adalah minat saya dalam fotografi. Agak lama juga saya tak buat video, dan saya akan rilis video yang baru mungkin dalam 1-2 minggu ni lagi. Okey, semoga bermanfaat dan terima kasih kerana menonton sampai habis. Semoga berjumpa lagi. Selamat.